Okey, jom kita mulakan. Dalam beberapa minit ni, matlamat kita cuma satu. Kita nak bedah siasat satu panduan hebat untuk usahawan mikro dan jadikan ia satu pelan tindakan yang betul-betul padu. Saya akan bantu anda tapis pilih strategi yang paling tajam supaya tahun 2026 nanti confirm jadi tahun kejayaan anda. Soalan ni kan, dia bukan soalan biasa-biasa. Ini satu cabaran, betul tak? Sebab dunia bisnes ni, ya ampun, laju betul berubah. Apa yang kita buat hari ni, itulah yang akan tentukan nasib bisnes kita 2 tahun dari sekarang. Persaingan makin gila, teknologi baru muncul setiap hari. Jadi persediaan awal tu, itulah kuncinya. Jom kita pastikan anda betul-betul sharp dan bersedia. Okey, rujukan kita hari ini datangnya daripada e-book Dr. Fakhrul Anwar Zainul. Tajuk dia, 60 tips mudah dan murah untuk usahawan mikro. Dengar tu, 60 tips. Wow, banyak gila kan? Boleh pening kepala kalau nak buat semua. Sebab itulah, dalam perkongsian ni, kerja kita bukan setakat nak ringkaskan, tapi kita nak buat kupasan kritis. Kita nak cari, pilih dan fokus pada beberapa tips yang paling power, yang betul-betul boleh jadi game changer untuk bisnes anda. Okey, jom kita gerak. Anggap je buku ni macam peta perjalanan seorang usahawan. Dia ada beberapa peringkat yang jelas dan kita akan guna peta ni untuk navigation kita hari ni. Anda bayangkanlah mana-mana bangunan pencakar langit mesti kena ada tapak yang super kukuh kan? Samalah macam bisnes. Jadi kita mulakan perjalanan kita kat peringkat 1, asas atau foundation. Yang ini memang tak boleh main-main. Kalau tapak ni goyang sikit je, apa saja yang anda bina ke atas tu, memang berisiko besar untuk runtuh. Jadi, untuk bahagian pertama ni, kita akan fokus pada 3 tips teras. 3 ni saya rasa paling kritikal. Ini bukan pasal nak bagi bisnes nampak cun kat Instagram je tau. Tak. Ini pasal nak pastikan bisnes anda tu tahan lasak, boleh survive tak kira apa pun keadaan ekonomi kat luar sana. Daripada banyak sangat tips asas dalam e-book tu, 3 inilah yang paling must have. Okey, nombor 1, pelan tindakan yang jelas. Ini peta kita. Nombor 2, fokus pada untung, bukan jualan. Ini kompas kita. Dan nombor 3, rancang guna teknik mula dari belakang. Apa benda ni? Senang je. Anda bayangkan, hujung tahun 2026 nanti, bisnes anda nak jadi macam mana? Dah capai apa? Okey, dah dapat gambaran tu? Sekarang, kita kerja ke belakang, reverse engineer, untuk tahu apa langkah yang perlu kita ambil hari ini untuk sampai ke sana. Power. Kod ni memang deep dan tepat sangat. Ia merumuskan kenapa tips 1 tu penting. Sebab kalau tak ada plan, kita ni macam main ikut arus je. Apa jadi hari ni, kita react. Esok jadi lain, kita react lagi. Bukannya kita yang kontrol keadaan. Dan plan ni tak payahlah tebal macam tesis. Cukup sekadar ada matlamat yang jelas dan apa langkah-langkah praktikal untuk kita sampai ke sana. Itu je. Okey, yang ni tolong bagi perhatian lebih sikit. Ini kesilapan paling biasa usahawan baru buat. Wow, syok tengok jualan cecah 5 angka, 6 angka. Tapi hujung bulan, mana duit pergi? Poket kosong. Jadi, ingat ayat ni. Jualan ni untuk ego, untung tu untuk survival. Anda kena betul-betul faham berapa kos anda dan sentiasa kejar margin untung tu. Cuba jujur dengan diri sendiri. Anda tahu tak berapa kos sebenar untuk setiap satu produk atau servis yang anda jual? Alright, tapak dah solid, asas dah kukuh. Sekarang, masanya untuk tekan minyak. Bahagian kedua ni semua pasal macam mana nak bina momentum, nak hidupkan enjin pertumbuhan bisnes anda tu. Jom kita tengok balik peta perjalanan kita tadi. Nampak tak peringkat 2, 3 dan 4 ni? Customer, marketing, sales growth. 3-3 ni sebenarnya berkait rapat, macam satu kitaran. Macam ni, bila anda betul-betul faham pelanggan anda, peringkat 2, barulah anda boleh buat iklan yang betul-betul kena dengan diorang. Peringkat 3. Dan bila iklan tu kena, apa jadi? Jualan pun naiklah. Peringkat 4. Nampakkan alirannya? Gambar ni tunjuk macam mana semua benda ni bergabung. Ada media sosial, ada testimoni, ada bundle sales, semua sekali lah. Nampak macam serabut kan? Nampak macam rumit. Tapi relax, jangan risau. Kita takkan buat semua. Kita akan pilih beberapa taktik paling power yang kosnya rendah, tapi impaknya tinggi. Okey, ini dia 3 senjata pilihan kita untuk pertumbuhan. Pertama,
Tip 15. Cipta persona pelanggan. Maksudnya betul-betul kenal siapa pelanggan idaman anda. Ini je dah boleh jimatkan banyak gila duit marketing. Kedua, tip 26. Manfaatkan SEO tempatan. Pastikan bila orang area anda Google, bisnes anda lah yang keluar dulu. Benda ni percuma tau, tapi impak dia. Dan ketiga, tip 31. Tingkatkan pulata nilai jualan. Senang cerita, macam mana nak buat setiap pelanggan yang datang tu berbelanja lebih sikit. Mungkin boleh offer add-on masa check out atau buat package bundle yang orang tak boleh tolak. Okey, terbaik. Asas dah kukuh. Enjin pertumbuhan pun dah start jalan. Power! Tapi, sekarang ada cabaran baru. Macam mana kita nak besarkan lagi bisnes ni tanpa kita sendiri burn out, tanpa kita rasa macam nak meletup? Inilah yang kita panggil penskalaan atau scaling. Nak scale ni, dia bergantung pada dua tiang seri utama, pasukan dan operasi. Anda tak boleh buat semua benda seorang-seorang lagi. Memang takkan boleh. Anda perlukan orang yang betul-betul hebat dan sistem kerja yang betul-betul cekap. Dua-dua gambar ni tunjukkan apa benda-benda penting yang perlu ada dalam pengurusan tim dan juga operasi. Untuk fasa ni, ia lebih kepada perubahan mindset. Okey, tip 44, belajar untuk delegate atau agih tugas. Mindset anda kena berubah daripada jadi the doer, orang yang buat kerja, kepada jadi the manager, orang yang uruskan kerja. Faham kan? Lepas tu, tip 53, automasi. Apa-apa kerja yang ulang-ulang, cari cara guna teknologi untuk buat secara automatik. Contohnya, email follow up ke customer. Jangan buat manual dah. Dan paling penting, tip 54, jaga cash flow. Duit ni macam oksigen untuk bisnes. Bisnes nampak maju, jualan meletup. Tapi kalau cash flow sangkut, boleh mati lah. Okey, kita dah sentuh 3 fasa penting. Asas, pertumbuhan dan penskalaan. Soalan besarnya sekarang, macam mana kita nak gabungkan semua ni jadi satu plan yang esok pagi anda dah boleh mula buat? Inilah dia. Nasihat paling emas dalam keseluruhan buku ni datangnya dari Dr. Tengku Khairi. Inilah punchline kupasan kita hari ni. Kuncinya bukan buat semua 60 benda tu. Kekuatan sebenar datang bila kita pilih beberapa je yang paling penting dan kita buat benda tu betul-betul sampai jadi. Ingat nombor ajaib ni. 3 hingga 5. Bukan 60, okey? 3 hingga 5 je. Terus nampak boleh buat kan? Daripada satu senarai yang menakutkan, ia jadi satu target yang realistik. Anda confirm boleh buat punya. Jadi inilah langkah praktikal pertama untuk anda. Jangan main pilih je 3 tip tau. Pilih dengan strategik. Pilih satu dari kategori asas yang kita bincang tadi untuk anda betul-betul kuasai. Pilih satu dari kategori pertumbuhan untuk anda laksanakan. Dan pilih satu dari kategori penskalaan untuk anda jadikan sasaran. Contohnya, untuk 3 bulan akan datang, fokus anda mungkin 1. Fahamkan cash flow, asas. 2. Cipta persona pelanggan, pertumbuhan. Dan 3. Automasi satu proses kad media sosial, penskalaan. Nampak? Jelas, teratur dan boleh diurus. Jadi, saya tinggalkan anda dengan soalan ni. Fikir betul-betul. Apakah 3 tip pertama yang akan jadi penentu kejayaan anda pada tahun 2026 nanti? Ingat, kejayaan tu takkan datang bergolek. Ia dibina satu langkah pada satu masa. Bermula dengan 3 pilihan paling penting yang anda buat hari ini. Jadi, pilih dengan bijak dan yang paling penting, mulakan sekarang.